Cuma dia nak ambil manuskrip tu daripada kita saja. Lepas tu kalau tuan-tuan punya book seller tu hot, boleh jadikan filem, itu dealing lain pula. Bergantung pada siapa nak bagi kita sikit ataupun memang kita dah hand over hak kita kepada publisher, so dia term yang berbeza. Tetapi sebenarnya memang boleh buat untuk jadikan dia sebagai kerjaya sebenarnya. Jadi kalau siapa-siapa yang memang ada intention, kalau siapa-siapa yang memang berminat lah dia nak jadikan benda ni kerjaya, that's why kenapa tuan-tuan kena mula belajar buat benda ni dahulu, kerana dia tulisan pendek dulu. Lepas itu barulah tuan-tuan akan go lebih lanjut. Kedua, tahukah anda, pada tahun 2005, rakyat Malaysia membaca hanya 2 naskah di dalam setahun. Pada tahun 2014, rakyat Malaysia dikatakan membaca 14 naskah di dalam setahun. Statistik menunjukkan pada tahun 2023, peningkatan sebanyak 24 naskah setahun. Ini adalah merupakan peningkatan positif minat membaca di kalangan rakyat Malaysia. Dan hasil kajian menunjukkan 88.6% peningkatan ini telah meningkat minat membaca di kalangan rakyat Malaysia. Dan ini merupakan satu indikator positif di mana kita mampu melahirkan masyarakat Malaysia yang minat membaca dan seterusnya boleh membangunkan kreativiti, membangunkan semangat untuk terus maju dalam mencari ilmu. So, bersama saya pada hari ini adalah jemputan khas kita bawa daripada Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultan Bahiyah, orang yang sangat semila dengan buku ataupun orang yang banyak persamaan dengan penghasilan buku, sama ada buku ilmiah ataupun buku yang genre akademik ataupun genre penulisan ilmiah lah. Bersama saya pada pagi ini adalah Dr. Saiful Bahari. Saya perkenalkan dulu, selamat datang Doktor. Selamat datang. Saya perkenalkan sedikit sebanyak latar belakang Dr. Saiful Bahari. Dr. Saiful Bahari bin Jaafar dilahirkan di Kedah, ya Doktor? Ya, betul. Tapi saya dengar doktor orang KL. Ya, betul. Ayah saya polis. Dia bertukar-tukar, akhirnya pencen di Kuala Lumpur. Oh, tahun berapa tu pindah ke Kuala Lumpur? 1989. Oh, 1989. Okey. Pada tahun tu umur doktor berapa? Tingkatan 3. Tapi ayah saya pindah sebenarnya exactly 1989, tingkatan 5. Masa tu dia pindah lah. Oh, dia pindah pada tingkatan 5 dah apa kata, kita kata dah mature lah agak, dah remaja kan. Masa tu kan. saya sekolah dekat sekolah menengah teknik. So ayah saya pindah dulu. Lepas habis SPM. Sekolah teknik mana? Teknik Al-Ustaz. Oh, lepas tu baru saya pindah ke Kuala Lumpur. So ada half Kedah, half KL lah. Betul. Saya dibesar di Pulau Pinang. So saya diberitahu doktor mengambil jurusan perakaunan di Sekolah Menengah Teknik Al-Ustaz. Betul. Dan juga melanjutkan pelajaran ke matrik Universiti Utara Malaysia dalam bidang perakaunan. Seterusnya melanjutkan pelajaran di dalam ke peringkat yang lebih tinggi iaitu ijazah di dalam juga bidang perakaunan. Dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat masters dalam bidang education, samalah seperti saya. Dan akhirnya doktor melanjutkan pelajaran ke Australia dalam bidang perakaunan. Dan balik daripada Australia, doktor dah mula menghasilkan banyak naskah. Dikatakan doktor telah menghasilkan 40 penulisan kreatif. Dan boleh lihatlah di sebelah saya ini adalah contoh hasil penulisan kreatif, maafkan saya. Penulisan ilmiah yang dihasilkan oleh doktor. Di antara 40 ni, yang kita sempat bawa adalah 5. Yang 35 buah lagi berada di office. Boleh dikatakan doktor ni antara orang yang paling banyaklah menghasilkan penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah untuk student. Seperti, mungkin doktor boleh share sikit 40 tu. Dia sebenarnya, terima kasih lah jemput saya datang. So, saya sebenarnya, kita buat berkenalan sikit lah. Saya daripada Matrix UKM. Oh, bukan UUM. Okay, saya Matrix College Mahara Seremban. Lepas tu saya further study dekat UKM. Okey. Sebenarnya yang 40 tu lebih kepada penulisan ethical journals. Yang dikatakan penulisan ilmiah. So, kalau dalam buku akademik lebih kurang 5, tetapi dia ada first edition, second edition, third edition. So, that's why dia jadi banyak. Okey.
Waktu yang sama kita pun tulis dapat dari segi jurnal dalam bentuk hard copy pun ada, soft copy pun ada. That's why dia jadi panjang dan banyak lah. Dan dia diterbitkan di dalam beberapa website situ. Waktu yang sama saya juga ialah penulis jurnal yang lain lah. Dan saya difahamkan doktor juga terlibat dalam penulisan kreatif. Ya, betul. Penulisan kreatif ni untuk makluman audiens mungkin yang bagi yang tidak mengetahui apa maksud penulisan kreatif. Penulisan kreatif ini boleh dikatakan bentuknya seperti penghasilan novel, penghasilan cerpen, penulisan di dalam blog-blog yang lebih berbentuk sosial. Betul tak doktor begitu? Jadi dikatakan doktor telah menghasilkan 5 buah buku penulisan kreatif. Boleh doktor sharekan antara buku yang dihasilkan oleh doktor? Yes, yang ni yang tadi buku yang pertama. Sebenarnya dia, kalau tuan-tuan tengok sini, dia panggil Sahabat Non Muslimku ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam ni, dia ada banyak cerita-cerita pendek lah. Sebenarnya selepas balik daripada Australia, saya habis belajar tahun 2012 dan saya grad 2013. Masa tu saya punya mindset banyak kepada penulisan akademik, journal publication. Biasanya sebagai seorang PhD student, doctorate. So biasanya dia memang expert dan mahir dalam penulisan akademik, journal articles. Jadi dalam masa proses itu kadang-kadang saya terfikir kenapa tidak saya bukukan pengalaman dan saya. Jadi saya pun mula mencari ala tuju untuk memulakan penulisan kreatif. Tapi sebenarnya dalam proses lepas balik 3 tahun itu, sebenarnya saya tulis novel. Novel saya dah siap 4 bab. Tetapi disebabkan saya konflik dengan penulisan ilmiah, journal publication dengan penulisan kreatif ini, dia nak bertembung tu, dia jadi sangat complicated. Masa yang sama saya tulis fact and figure, waktu yang sama saya nak kena ada imaginasi. Kalau novel tu yang dah dihasilkan pada tahun tu tak diterbitkan di mana-mana. Dia sepatutnya ada dalam 12 bab. Oh, gila. Jadi yang ni buku pertama saya. Macam mana dia boleh terjadi? Satu hari saya pergi jumpa kawan saya dekat Ewa Pelajar, Wan Nosariza. So dia beritahu kat saya, kakak dia ada publish satu buku yang ni. Dalam bentuk yang macam ni juga. Jadi dia pun beritahu kat saya, cuba contact kakak dia. Lepas tu saya pun WhatsApp. Lepas tu dia bagi kakak dia ajak saya join satu publisher. Daripada situlah saya dah mula join. Sebenarnya ketak juga nak tulis sebab tak pandai sangat kan. Tapi bila kita sebab ada kemahiran menulis dalam bentuk ilmiah ni, dia tak ambil masa yang panjang. Kalau kita tulis dalam bentuk journal publication dalam 3,000 patah perkataan, yang ini dia 1,000 saja, ada yang 500 saja. Lebih simple. Lebih simple, lebih mudah lah. Kemudian masa dia pun pendek. Jadi kita tak rasa pressure kat situ. Jadi saya pun cuba untuk menulis. Terhasil dari buku yang pertama ni. Yang ni buku yang pertama. So dia ada satu sentiment value. Yang ni kalau tuan-tuan kat sini, yang ni yang berkaitan dengan kehidupan. Yes. Ini kehidupan, ini adalah ujian, ini adalah himpunan cerita-cerita pendek juga. Kalau yang ni saya berkisahkan tentang saya belajar dekat Australia, non-Muslim, ada satu kawan baik saya juga daripada China. So yang ini pula ialah kawan baik saya juga yang duduk tinggal dengan saya, cerita berkaitan dengan arwah suami dia. Okey, jadi saya cerita pengalaman dia. Sebenarnya saya tulis benda ni untuk dibukukan, untuk saya ingat peristiwa itu sampai bila-bila. Memory tu. Yes, kalau tidak dia akan habis dan lupa. Jadi buku ni memang kita boleh dapatkan di bookstore yang terdekat ke macam mana? So far dia bagi dekat saya lah. Saya minta, kalau saya minta 10, dia bagi saya 10 pada satu harga yang special. Lepas tu saya, kalau nak jual, saya jual lah. Tapi biasanya kebanyakan buku saya ni saya bagi dekat perpustakaan lah. Untuk ada kenangan dekat dalam politeknik. Kedua, biasanya kalau dalam buku ni ada nama siapa kan. Contohnya saya letak nama Bazli contoh kan. So saya akan bagi satu buku dekat Bazli. Kalau buku tu ada kaitan dengan Ustaz Taufik contohnya kan. Satu buku saya ada tulis Kembara Ibrah, ada nama Ustaz Taufik. So saya bagi satu dekat dia salah satu. Kalau satu tu buku ada nama kawan, siapa saja namanya saya nak bawa masuk, satu simpan untuk dia, satu library, satu untuk saya. Yang lain tu pada siapa yang dia orang nak. Kembara Ibrah, boleh saya tengok buku Kembara Ibrah? Ya, ada. Kembara Ibrah ni mengenai apa, doktor? Semua jenis traveller. Apa yang kita melancong di mana saja. Jadi ada banyak penulis yang tulis dia pergi dekat Paris ke, dia pergi dekat New Zealand ke, dalam Malaysia ke, luar Malaysia. So kita bukukan peristiwa tersebut. Dia bersantai lah. Dia tak adalah formal sangat lah. Saya cerita lebih pada satu peristiwa saya pergi ke Gopeng bersama dengan kawan-kawan. Kat situlah saya bukukan pengalaman tersebut. Pergi Gopeng menaiki motosikal? Motosikal, dia pergi motor ride. Okey. Kat situ. So jadi doktor dah terlibat dalam penulisan ilmiah yang telah menghasilkan 40 naskah ilmiah. Mungkin 4, 5, 6 buku ataupun 10 lah buku, dan selainnya adalah journal publication. Dan juga telah menghasilkan lebih kurang berapa tadi, 5 juga buku. So far kat sini kreatif? Buku 5 kreatif. 5 penulisan kreatif. kreatif. Kalau 40 tadi tu dia kebanyakan dia bercampur dengan publication. Publication kan. Jadi apa perbezaan yang doktor nampak dalam menulis kreatif dan menulis secara ilmiah?
Kalau kita macam dia ilmiah ni, dia sangat teknikal lah. Sebab biasanya ilmiah ni kita akan publish dan dibaca dalam satu dunia. Dan kebiasaannya dia mesti ada fakta dia, fact and figure dia panggil. Kalau dalam PhD ni, kalau kita panggil fact and figure. So kedua, setiap apa yang kita cakap kena ada citation, menyokong pandangan pendapat kita. So dia sangat tight lah, dia terikat. Kalau kita cerita berkaitan dengan leadership contohnya, so siapa yang kita nak bawa tajuk apa, siapa punya previous study, so kita kena baca. So kita tak boleh ada imaginasi. Semua kena baca journal, and then kita kena tengok articles dia. Tapi kalau kreatif ni, dia sangat bersantai. Dia datang dengan emosi, dengan feeling benda ni. Yang ni yang menyebabkan kita rasa sangat seronok. Bila kita terasa feeling yang kita nak bawa masa tu, sedih ke, gembira ke, so kita nak create watak apa ke, kita nak bagi nasihat dalam tu, dia tak terikat pada mana-mana fakta pun. Jadi dia jadi sangat mudah, easy going. Jadi penulisan kreatif doktor ni genre-nya lebih kepada kehidupan kawan-kawan yang saya nampak lah, yang di sekitar ya betul. Dia lebih kepada pengalaman saya yang saya nak bawa masuk lah. Tapi saya sebenarnya masih lagi berminat dengan genre bercinta. Tapi tak ada satu penulisan pun tentang diri doktor? Ada dalam buku. Oh, ada juga. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau kebanyakan yang apa yang dalam buku ni, semua diri saya yang sahabat non-Muslimku tu? Ya betul. Kalau ini pun sama juga, saya dengan kawan saya. Memory Campus ni kalau tuan-tuan boleh baca. Tak silap saya, yang kehidupan ini adalah hujan tu berkisah tentang kehidupan Puan Asmida. Ya, betul. Saya ada baca. Ya, saya bersama dengan arwah suami dia. Arwah suami Indra. Ya, betul. Kalau tuan-tuan baca Memory Campus ni, antara yang seronok ialah saya cerita macam mana saya belajar dekat kampus, di mana lecturer saya ada pengalaman yang sangat menarik lah. Saya memorikan dia dalam. Ni masa saya belajar kat UKM, masa buat degree lah. Yang ni saya dengan sahabat saya. So sebenarnya kalau tuan-tuan baca buku yang apa yang kita tulis, dia banyak saya membukukan perasaan diri saya dalam buku tersebut. So dia umpama bila kita membaca semula, dia membawa kembali memory yang lama lah. Yes. Jadi satu soalan yang agak menarik, di dalam penulisan kreatif doktor gunakan nama pena doktor Janggut Putih. Boleh kongsikan kenapa tercetusnya nama pena Janggut Putih? Okay, kalau tuan-tuan kat sini, dalam buku ni dia Janggut Putih, kita tak tulis nama kita secara directly. Dalam tu dia tulis nama Janggut Putih, biasa kita akan tulis Saiful Bahari lah. Biasanya kita penulis awal ni yang baru nak berjinak dalam penulisan kreatif ni, biasanya basically kita akan guna nama sebenar kita dulu lah. So kita suka pakai nama Janggut Putih. Kalau tuan-tuan tengok, janggut saya memang dah putih pun. So that's why. So nama Janggut Putih ni keluar terhasil setelah menghasilkan beberapa buah buku lah. Mungkin buku yang kelima kot. Keempat kelima yang menggunakan nama pena Janggut Putih. Saya masih lagi mengenalkan diri saya Janggut Putih. Mungkin selepas ni saya akan mula letak nama dalam tu lah. Cuma kita kena tanya kita punya publisher boleh ke tak boleh. Sebab so far buat masa terkini, biasanya publisher dia kita letak nama penuh kita lagi lah. So kita ada 3 buah buku yang dah di print. 3? 3 yang tengah akan dipublish. Boleh kongsi nama judulnya? Salah satu judul dia ada panggil Ragam Anak Murid, Jasamu Dikenang. Antara yang nak dikeluarkan lah. So ada satu yang sangat menarik, dia ada satu tema, dia panggil semua doktorat punya grup untuk terbit pengalaman ya. Itu saya rasa bagus kerana ramai yang sebenarnya mencari perkongsian daripada doktor-doktor yang telah melalui journey doktorat kan. Sebab kalau saya banyak juga bertanya pada kawan-kawan saya yang tengah mengalami journey doktorat, bila kita baca tentang perkongsian doktor-doktor yang berjaya, dia memberi satu suntikan semangat untuk kita go through journey yang tak mudah tu kan. Dan doktor, boleh kalau doktor tak keberatan, boleh share dengan kita orang semua, macam mana nak dapatkan idea bila nak buat penulisan kreatif? Tempatnya ke, kena pergi air terjun ke, kena pergi kedai kopi ke, kena pergi kedai estetik ke? Dia sebenarnya kalau bila kita nak join penulisan kreatif ni, dia sebenarnya setiap orang itu berbeza-beza dari sudut untuk dapat ilham.
Macam sebelum saya join dalam penulisan kreatif ni, saya banyak join kepada penulisan ilmiah. Biasanya saya akan dapat ilham di waktu pagi. Okey. Jadi tapi bila Waktu pagi pukul berapa? selepas subuh, saya sembahyang subuh, lepas tu pukul 7, masa tu saya selalu pergi McD lah sebelum tu. Jadi kerana dia memberi saya ilham, sebab masa pun panjang 1 jam lebih setengah. Tetapi bila saya dah mula berubah kepada penulisan kreatif ni sambil bersantai, so dia tak memerlukan satu fokus yang sangat deep lah. Deep, betul. Jadi dia lebih kepada pengalaman yang memang kita dah ada, semua idea tu dah ada, cuma nak olah. Biasanya saya akan pergi Zeus. Basically-nya antara saya akan pergi lah pada hari Khamis. Sebab hari Khamis lepas habis waktu kerja. Awal balik kan kita, ya, betul. 3:30. Zeus ni saya suka kerana aroma kopi dia. Bau dia. Bau dia dan kopi dia pun sedap. Lepas tu suasana dia pun menarik. Dan biasa saya pun duduk tak lama. Untuk satu penulisan kreatif ni, kita pun ambil lah masa, kadang ada seminggu, kadang-kadang ada 2 minggu juga misalnya. Boleh share, bila pergi ke kafe, contohnya Zeus tadi, untuk satu jangka waktu yang, kata contohnya sejam, berapa paragraf boleh dihasilkan? Okay, dia bergantung pada penulisan kreatif itu sendiri. Ada penulisan kreatif itu bagi kita masa 1,000 patah perkataan, 1,500 patah perkataan. Kalau ada yang pendek 500 patah perkataan. Tetapi kebiasaannya dia jaranglah boleh dapat on the spot. Kadang-kadang kita tulis, lepas tu kita akan datang. Kemudian untuk datang balik, kita akan rewrite balik lah. Jadi dia, nak kata satu masa, satu paragraf, kadang-kadang tak dapat juga. Ilham tu dia tak datang juga. Kerana ilham ni, dia tak datang dengan spontan misalnya. Dia datang dengan mood kita, kesediaan kita, idea kita nak generate tu yang macam mana. Kadang-kadang saya rasa kadang-kadang saya datang, saya tak dapat idea pun. Cuma saya trigger idea, nak tulis tak dapat, tapi idea tu datang, tapi tidak nak tulis, nak susun tak dapat. Ada kadang-kadang saya datang, dia boleh tulis terus. Dia bergantung kepada nak generate idea tu, kadang-kadang dia stuck. Walaupun dah ada, tapi dia stuck. Kita tak tahu kenapa. Ada hari lah. Ada hari. Biasanya kalau kita start tu, kita relax, tenang, cool, dengar radio tu, kita just take point apa yang kita nak tulis, untuk kita akan datang next week. Tapi saya tak tulis setiap hari kerana saya lebih kepada penulisan ilmiah. Macam saya nak buat publication, nak hantar jurnal untuk tahun ni, berapa jurnal yang saya nak kena hantar. Jadi biasanya kreatif ni saya tulis di ujung-ujung bila dia tak ada komitmen akademik yang sangat tinggi. Betul. Sebab kalau macam kreatif ni, dia bagi kita masa yang sangat panjang. Kadang-kadang sampai 6 bulan, 7 bulan. So, ada yang 3-4 bulan. So, kita ada masa lah. Dia punya jumlah pun pendek. Generate tu yang kita dah boleh tulis. Tak macam akademik yang memang kita kena plan, menulis dan membaca macam tu. Biasanya bila doktor mencari idea, tak kisahlah di mana-mana tempat pun, adakah terus, sebab saya pun nak tahu juga kan orang menulis novel cerpen ni macam mana, adakah terus direct menaip ataupun menulis dulu di atas layar kertas? Kebiasaannya dia macam kita nak kena tengok dalam satu sudut apa dulu. Contoh dia kata sahabat non-Muslim. So, bila sahabat non-Muslim ni kita ada banyak. Saya sekolah rendah dengan sekolah pandang tembak di Pulau Pinang bercampur Cina, India. Sekolah menengah pun sama bercampur. Lepas tu saya buat degree pun bercampur, saya buat dekat doktorat pun saya bercampur. So berasa tu kita akan mula trigger. Kita nak bawa pengalaman itu pada peringkat yang mana. Kalau katakan kita rasa aku nak buat daripada peringkat aku sekolah menengah lah. Okay, kita dah setting. Lepas tu baru kita trigger pula siapa kawan kita. Apa aktiviti kita buat dengan dia. Lepas tu kita pun kena bawa memory, feeling kita pada waktu tu. Biasa kreatif ni kita akan bawa diri kita sebenarnya. Jadi yang tu, itu menyebabkan dia jadi mudah dan dia ada feeling dia. Kita tak akan create satu watak, kita create sahaja saya tak. Biasa kita akan bawa diri kita dalam tu supaya dia jadi senang nak tulis. Jadi bila kita dah setting macam tu, baru kita akan beli dan pecah-pecahan idea tu. Okay, contohnya kalau kita kehidupan ujian ni, kita ada banyak, mak saya pernah sakit, arwah ibu saya pernah sakit, tok saya pernah sakit, kawan saya pernah sakit. Jadi saya nak pilih siapa yang paling dapat, apa yang saya nak kenangkan dalam kehidupan itu. Saya boleh saja tulis ibu dan ayah saya dalam tu, boleh. Tapi saya rasa why not saya buat satu cerita tentang kawan saya, dia sakit sekian-sekian dan dia sampai meninggal. Jadi saya rasa, okey, yang ni skop dia. Siapa orang dia kat situ? Ini isteri dia. Okey, macam mana saya nak olah jalan cerita tu? Adakah saya nak cerita terus ataupun saya nak ada satu perjumpaan di kedai kopi ke? Ada seorang tu bertanya dengan saya, lepas tu baru saya cerita. Ataupun saya terus cerita pengalaman tu. Biasanya kita akan mula plot dia dulu. Kita akan plot sebelum kita nak writing. Kebiasaan lah. Kita tak akan pergi terus. Kalau kita pergi terus, dia akan stuck. Maksudnya kita kena rangka dulu. Rangka dulu. You nak ambil plot mana dulu? Adakah rangka tu daripada mula, kena rangka daripada permulaan cerita sampai akhir, dan plot tu kita go satu fasa ke satu fasa. Dia akan berubah sebenarnya. Cuma plot tu sebagai guidance. Bila kita kata garis plot, awal lah. Garis awal saja.
ending tu kita akan create sendiri. Tapi dalam pertengahan itu yang paling sangat menarik. Contohnya kehidupan ini kita tidak menjangkakan apa yang akan berlaku kerana Allah itu Maha Berkuasa. Jadi sebenarnya dalam penulisan itu, dalam cerita itu kita ada beberapa perkara yang kita nak bawa masuk, nak beritahu kepada manusia tentang hidup ini. Itu yang menjadi dia akan datang satu feeling yang sangat seronok. Idea kita plot itulah sebenarnya. Kita plot ending tu dia akan berubah. Ending tu kita nak ending kat mana? At the end of the story tu kita akan mula dapat flow dia. Ending tu kita akan create, nak sedih ke, nak gembira ke, nak apa. Sebenarnya kita akan mula perasa mula tu. Tak semestinya ending tu seperti yang kita plan. It can be anything. Ada, exactly. Cuma the starting point dia tu yang penting. Sebab biasa kita menulis ni, susahnya ialah nak mula tu. Sebab itu, kalau tak silap saya, drama yang di-shooting oleh mana-mana pihak produksi, dia boleh berubah ending juga mengikut kepada pihak pengarah ataupun penerbit tu mahukan. Jadi yang saya pernah dapat tahulah bahawa pelakon-pelakon pun tak tahu sebenarnya dia akan mati ke dia akan hidup, at the end pun kita tak tahu. Begitu juga dalam penulisan lah ya. Ya, sebab kadang-kadang kita tulis tu, seronoknya kita dapat idea. Why not kita twist sikit. Twist balik kan. Biasa orang cerita dalam kadang-kadang ni kita akan dia adalah banyak konsep dan idea. Ada kita menulis berdasarkan pengalaman kita dan juga kita boleh create sedikit imajinasi kita dalam itu sebab cerita tu dia nampak sangat cantik. Cantik ya. Exactly. Tapi practice make perfect. And then you learn something from the other people. Pernah tak rasa tak nak berhenti menulis penulisan kreatif? Penulisan kreatif ni dia bersantai. Jadi dia tak ada satu komitmen yang serius yang menyebabkan kita nak kena fikir banyak kali sebab dia bagi kita kalau macam kita join satu publisher ni, dia bagi satu tema, tu dia kata sekian tarikh, so kita trigger. Masa ada tak? Okay, why not? Dia bagi kita 4 bulan. Itu pendek. Jadi kita tak rasalah kita nak quit sebab benda tu dia tidak mengganggu dari sudut pekerjaan harian kita. Adakah Dr. plan selepas retire nanti akan 100% fokus pada penulisan kreatif? Yang tu bergantung pada keadaan lah. Tapi sebenarnya saya sedang nak menghabiskan saya punya novel tu lah. Novel saya baru 4 bab. Jadi sekarang ni... Boleh tak kalau kongsikan dengan kita apa genre, apa kisah novel? Kisah ni sangat menarik. Biasanya saya bawa cerita anak saya lah. Biasanya banyak berkisahkan pengalaman. Anak banyak tu, 3 orang. Yang mana satu? Yang sulung lah. Okay. Biasanya saya belajar di Australia. Saya ada berkenalan dengan anak. Masa tu anak saya umur dia 9 tahun. Adalah kawan-kawan saya pun punya anak jugalah. Jadi saya ingin membawa satu penceritaan supaya semua orang yang ada masa belajar di Australia tu saya dimasukkan dalam satu cerita supaya dia ada satu kenangan yang sangat lama. Kenangan yang bertulis. Yes. Jadi kita bawa cerita tu sekarang ni di Perancis, di UK. Sekarang ni kita mula bawa anak watak-watak ni pergi ke Australia kerana semua ni berjumpa di Australia. Jadi saya sedang membawa cerita tu ke arah ke Australia dan perjumpaan itu berlaku kat sana. Adalah dia punya tema tapi tersangkutlah kerana biasalah kesibukan kita tulis ethical journals kerana memerlukan masa yang sangat panjang. Ya, saya pun faham. Kita pun terlibat dengan penghasilan material untuk mengajar kan. Jadi kena keluarkan dengan KPI, kena hasilkan research. Jadi memang kita agak dia terikat sikit lah. Kekangan lah untuk menghasilkan. Tapi dia ada feeling dia. Kalau macam puan berminat, puan boleh cuba. Kerana kita rasa sebab dia touching. Berminat tapi tak ada masa. Tak apa, pelan-pelan. Berminat tapi tak ada masa, itu satu kekangan lah. Okey, untuk kata-kata terakhir lah daripada doktor sebelum kita tamatkan podcast kita. Mungkin ramai yang kat luar saya yakin ingin terlibat dalam penulisan kreatif. Dan saya pun mengenali beberapa rakan pensyarah yang memang terlibat dalam penulisan kreatif walaupun secara kita panggil part time. Dan bagi mereka yang lain yang ingin, apa kata-kata nasihat daripada doktor? Okey, sebenarnya dia boleh jadi sama ada secara langsung ataupun tidak langsung lah. Dan saya percaya semua orang ada kemahiran dan skill dia. Saya pun bermula dengan penulisan buku. Kalau tuan-tuan tengok ni, sebelum saya join penulisan kreatif, saya penulisan buku akademik. Jadi daripada skill yang tu ada, saya build up minat tu. So saya kalau nak ada pesan yang secara khusus tak ada lah. Tapi saya percaya setiap orang itu dia ada talent. Jadi apa kata tuan-tuan cuba dulu. So bila tuan-tuan cuba baru tuan-tuan tahu tuan-tuan punya level tu dekat mana. Semua perkara dalam kehidupan ini kita tidak pandai. Macam mana kita boleh jadi pandai? Apabila kita mula berlatih, tulis, apa sajalah. Keep practicing. Belajar daripada orang yang dah mula pandai, so dia akan jadi mahir dan expert. So kalau tuan-tuan ada keinginan, jangan tangguh. Jangan tangguh. Jadi tuan-tuan tulis je. Dan kalau nasihat doktor, perlukah kita masuk kelas untuk menulis? Dia bergantung pada kalau kita memang tak ada basic langsung, kalau kita memang tak ada idea langsung, so boleh
Sebenarnya kalau kita masuk kelas ni, dia panggil dalam sudut secara formality, education itu kita dapat perolehin. Kalau ada satu sudut, orang kata non-formality, ialah kita go experience. Maknanya kita tulis, lepas tu dikomen. Apa boleh. Bergantung kepada sejauh mana kita punya tahap keinginan. Penulisan kreatif perlu di-endorse oleh pihak ketiga ke? Pihak sebab kedua? tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Sebab dia kreatif ni salah satu ciri dia, imaginasi. Ada term tu dia panggil imaginasi. Apa yang kita imaginasi benda semua. Dia kita boleh menulis apa sahaja lah. Apa sahaja dalam konten tema yang kita generate yang kita nak tersebut. Saya rasa boleh je kerana dia satu emotion. Satu emotion. Boleh lah kalau macam emotion yang kita express di dalam perkataan. Exactly. Tu yang feel dia tu. Saya pernah tulis satu novel yang tak siap tu. Dia sampai saya nak menangis. Yang tu saya rasa feel dia. Saya menceritakan perjumpaan dalam sebab dia watak balikkan memory yang lama. Exactly. Kan? Tu yang sangat feel. That's why saya rasa why not saya just keep going, try cuba satu bidang yang baru. Kedua, orang tak kenal kita, orang tak tahu siapa kita. Jadi kita kata why not kita kongsi apa yang kita ada, mana tahu bagi manfaat pada orang lain. Kan? Yeah. Kita nak jadikan kerjaya kan. Untuk nama doktor setakat ni Income. Okey, biasanya dia kalau katakan penulisan ini tuan-tuan berminat untuk jadi dia sebagai seorang kerjaya. Sebenarnya kalau tuan-tuan go penulis-penulis yang hebat, income dia memang besar pun, dia passive income. Dia panggil passive income ni dia dibagi royalty sebenarnya. Kalau dalam Oxford Fajar ni ilmiah, bayaran dia lain Bayaran dia tinggi. Memang tinggi lah. Kalau macam kita akan dapat 15%. Dia based on production So kita ada satu surat agreement perjanjian dengan Oxford Fajar untuk kita sign. Untuk penulisan yang ini, kita pernah tanya macam kita sekarang tak dapat royalty yang banyak kerana dia kat sini ada 25 penulis. 25 penulis kita memang ada sign agreement dengan dia, lah. share, tapi biasanya kita tak ada. Sebab ada jadi kalau betul-betul tuan-tuan nak jadi dia satu kerjaya, ialah biasanya dia akan bagi tak silap saya dalam range 10% setiap buku yang dijual. Dan tuan-tuan boleh bayar kalau dia keluar dalam 4,000, 5,000. Dia akan bayar 1 tahun sekali. Kalau macam Oxford Fajar dia bagi kita 2 kali sebab dia based on semester. Kalau macam ni bergantung kepada publisher, sama ada dia akan bayar one shot lump sum 1 tahun, lepas tu dia buat calculation, dia bayar pada tuan-tuan. Sebenarnya memang boleh buat duit sebenarnya dari segi untuk jadikan dia sebagai kerjaya. Income. Jadi apa yang, sebab bila kita join dengan publisher, semua dia buat. Dari segi editing, cetakan, semua printing, cover, apa semua dia buat. Cuma dia nak ambil manuskrip tu daripada kita saja. Lepas tu kalau tuan-tuan punya book seller tu hot, boleh jadikan filem, itu dealing lain pula. Bergantung pada siapa nak bagi kita sikit ataupun memang kita dah hand over hak kita kepada publisher, so dia term yang berbeza. Tetapi sebenarnya memang boleh buat untuk jadikan dia sebagai kerjaya sebenarnya. Jadi kalau siapa-siapa yang memang ada intention, kalau siapa-siapa yang memang berminat lah dia nak jadikan benda ni kerjaya, that's why kenapa tuan-tuan kena mula belajar buat benda ni dahulu, kerana dia tulisan pendek dulu. Lepas itu barulah tuan-tuan akan go lebih lanjut. Kedua, kita nak tuan-tuan bercampurlah dengan mereka yang memang sudah ada nama. Attend dia punya kelas. Untuk go networking. InsyaAllah. Selalunya doktor attend macam mana? Biasanya tak ada sebab kita penulis ilmiah. Kita join. Lagi satu kalau tuan-tuan nak tahu, dia panggil kalau tuan-tuan yang memang ada kerjaya, dia panggil passive income. Tuan-tuan cuma duduk, tulis, hantar, duit tu akan masuk bila masuk. Dia hantar raw. Dia panggil manuskrip. Manuskrip. Yes. Boleh. Kalau pandangan peribadi saya, memang boleh untuk sebab ada kita punya lecturer kat JP pun memang ada seorang novelis kan. Puan Fatimah Saidin. Dia seorang penulis buku dan akhirnya di Korban Kasih tu diterbitkan dalam drama Akasia TV3. So dia dapat royalty lah daripada tu. Sebenarnya kalau penulis full time ni dia banyak kepada royalty lah. So saya sedangkan siapa yang memang ada intention, yang memang dia ada talent, go. Memang boleh buat semua income. Yes. Okey, terima kasih diucapkan kepada doktor atas perkongsian pada hari ini tentang bagaimana beliau terlibat daripada penulisan akademik kepada penulisan kreatif, dan secara peribadi apa yang dikongsikan oleh doktor adalah sangat menginspirasikan saya, dan saya pasti orang yang menonton juga akan terinspirasi. Seperti yang doktor katakan tadi, dengan hanya satu buku, keep practice again and again, mungkin kita boleh menghasilkan satu penulisan kreatif yang perfect. Kerana tidak ada yang datang tu dah completely perfect tanpa ada repetition yang
berulang ataupun repetition tu memang berulang ataupun repetition yang lama lah. Jadi yang paling penting doktor, betul tak? Keberanian untuk menulis. Ya, betul. Keberanian untuk bawa balik memory yang kita bawa dan kita transform di dalam bentuk tulisan. Dan secara tak langsung dia boleh jadi satu jurnal yang kita keep memory dalam penulisan kita. Kalau perasan dia bukan satu penulisan buku yang tebal. Dia cuma cerita-cerita pendek yang dikumpulkan kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak tulis yang panjang tu, kita kena ada masa yang panjang. Jadi tak salah kalau kita cuba satu perkara yang mula-mula kita cuba dulu. Dan saya percaya sebenarnya semua orang boleh. Sebenarnya dia cuma nak cuba ke tidak. Yes, sama ada nak mula ataupun tak. Tonton apa benda pun tu takkan pandai kalau tonton tak mula. Jadi saya rasa why not you try dulu. Ya, faham. Nobody knows. Mana you punya talent terselah kat situ. Ya. So yang paling penting cuba dulu. Kalau rasa ada minat, cuba dulu. Kalau cuba kali pertama rasa boleh prolongkan minat tu dan teruskan. Semua orang ada sejarah, semua orang ada kenangan. Dan semua orang ada benda dalam kepala dia dan kehidupan dia. Kreatif ini. Dan tak semua orang boleh transform dalam bentuk tulisan. That's why kita nak tuan-tuan cuba. InsyaAllah. Very interesting. Enjoy. Okay. Terima kasihlah doktor sudi berkongsi dengan kita orang hari ini tentang penulisan kreatif dan bagaimana beliau bermula dan bagaimana beliau akan terus terlibat dalam penulisan kreatif insyaAllah. Mungkin lepas bersara ataupun sebelum bersara pun akan teruskan dengan minat dalam penulisan kreatif yang boleh kita baca di dalam buku. Saya pernah baca satu buku dan sangat menarik lah. So saya pun rasa macam kita berada di dalam diri dia, walaupun kita tidak berada dalam diri dia, tapi kita boleh memahami emosi tu. Okey, dan akhir kata, jika anda berminat dengan episod ini, boleh share kepada rakan-rakan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penulisan kreatif dan ilmiah, dan jangan lupa subscribe YouTube PTSB. Terima kasih. Assalamualaikum.